Tengoklah masa saya berucap ni sebagai rekod, tak ada seorang pun menteri penuh yang ada di dalam dewan ini. Tidak ada seorang pun. Padahal kita bersidang sehari je. Puan Di-Pertua, sebenarnya kita telah mengadakan sidang parlimen pada hari ini agak lewat berbanding dengan negara-negara lain. Sambil contoh, Vietnam mengadakan sidang khas parlimen dalam isu tarif ini 3 April 2025. Perdana Menteri mereka berucap membentangkan langkah mitigasi dan berjaya mendapatkan penangguhan 90 tarif 90 hari daripada Amerika. Thailand pula 9 April 2025 sudah bersidang tergempar. Menteri Keuangan mereka bentang pelan tindakan untuk rundingan balik cukai import. Singapura pula walaupun berdepan pilihan raya umum, tetapi 8 April 2025 Perdana Menteri mereka telah umum tubuhkan pasukan petugas nasional. Kita 5 Mei 2025 hari ini baru kita nak bincang dan baru nak bentang di sidang parlimen khas. Apapun tak ada masalah lah. Better late than never dengan izin Puan Di-Pertua. Tetapi kita nak kata inilah dia tahap seriusnya kita. Tengoklah masa saya berucap ni sebagai rekod, tak ada seorang pun menteri penuh yang ada di dalam dewan ini. Tidak ada seorang pun. Padahal kita bersidang sehari je. Bukan lama pun. Sehari je kita nak bersidang ni. Kita lepas ni buat phone call, nak buat majlis raya, nak buat video TikTok dan sebagainya boleh. Sebelum kita nak bersidang pula pada bulan Jun.